jangan guna kad kredit. Selagi boleh, jangan hutang apa-apa duit dengan siapa-siapa. Cuma nak tanya Ustaz, adakah ia sama untuk Ustaz? Atau Ustaz memang tak guna kad kredit? Saya tak guna kredit. Oh, Alhamdulillah. Sebab saya tak pandai. Tapi kalau saya pandai, wallahualam. Okey, tapi cerita yang ikut trend ni, saya lalui zaman saya belajar. Kita dapat PTN. Okey. So, saya PTN 8,000 tau. Yuran 5,000. Wow. So, kita ada baki 3,000. Wow. 3,000 tu nak buat apa? Kita masa tu mana ada fikir apa-apa. Duit belanja, mak ayah bagi lagi dia makan. Jadi 3,000 tu memang untuk enjoy. Jadi setiap kali SEM kita akan memang tukar handphone. Maksudnya kita memang ikut trend semasa. Betul. Orang tukar handphone. Zaman tu saya ingat lagi zaman masa tu zaman Sony yang dia baru naik touchscreen tau. Wow. Xperia. Zaman-zaman tu. Jadi tiap-tiap SEM tukar handphone. Okey, jadi masa tu kita tak fikir sangat tentang keperluan tu, sebab kita ikut trend. Tapi bila kita dah zaman belajar, bila kita dah nak kahwin, bila kita dah kerja, dah ada komitmen dan sebagainya, kita dah fikir keutamaan tadi tu. Betul. Jadi kita dah tak boleh ikut trend dah. Betul. Masa tu sebab tak tahulah, sebab kita memang dah dididik untuk memilih keutamaan tadi tu. Betul. Dia tak adalah macam orang ajar secara direct untuk Betul. kita apa yang perlu kita dahulukan dulu, tapi kita berfikir secara sendiri, fikir logik. Betul. Macam tu. Cuma nak share dengan semua orang lah, dulu semasa saya kecil lah, saya masih ingat lah dulu ada pakcik dengan makcik saya. Diorang sangat-sangat cool kalau musim cuti sekolah. Masa kita balik kampung ke, masa jumpa makcik atau pakcik kita, diorang selalu akan bawa merata-rata lah pergi KFC ke. Benda senang-senang lah, bukan simple-simple. Kita pun orang kampung dulu, atau kita duduk dekat Ipoh, dia bandar kecil lah. So tapi apabila pakcik dengan makcik saya, apabila dia semakin lama semakin tua, lepas tu diorang dah retire atau dah berhenti kerja, saya nampak gaya hidup diorang pun masing-masing makin mengecil. So masa saya muda, saya tak tahu apa kesilapan saya tau. Tapi sekarang ni apabila saya dewasa, saya boleh nampak di mana kadang-kadang kalau kita ada banyak duit tu, kita akan suka belanja.